Try yang ni. Ni pizza daging grey paling viral, memang sedap. Orang-orang semua, yang Puan Anta berada di Marat. Sekarang kita makan Mia Pizza. Bila lapar mula menyerang, baru berbunyi siang ke malam, cari tempat. Sama tuan, sekarang ni owner Mia Pizza. Saya Mia, owner kepada Mia Pizza Marai, satu-satunya kedai yang rare di Marai. Apa orang selalu order menu yang paling special kat sini? Paling special adalah pizza. Pizza 4 musim melempar ni, ada 4 perisa dalam satu pizza. Yang kedua, pizza daging grill. Kenapa? Sebab daging ni sangat-sangat lembut. Selain orang walk-in datang ke kedai, kita juga ada menyediakan perkhidmatan penghantaran ke tempat anda. Kak, Ya. macam mana orang luar nak order pizza ni? Luar daripada Maran, kalau nak order jangan risau sebab kita ada menyediakan perkhidmatan post ke seluruh semenanjung Malaysia. Pizza ni actually dah siap masak, ready to eat. Kita frozenkan, bila sampai you all panaskan je. Dalam oven atau air fryer dalam 1 ke 2 minit. Dah. Dah. Yang tak ingin makan pizza tu, kontak ya Kak ni. Satu Malaysia dia support. Minat nak order Mia Pizza, boleh terus contact number di sini. Datang sekali pasti semula. Memang betul-betul sedap, lembut. Ya, yang tak datang tu boleh order online. Yang mana yang tak dapat datang ke Maran tu, nak order Mia Pizza, jangan risau. WhatsApp je nombor kita orang, nanti kita akan hantar depan pintu rumah korang. Memang terbaik orang. Mia Pizza. Nama pun Mia Pizza. KL pun dapat gini. Lembut ni orang. Try yang ni. Ni pizza daging grey paling viral, memang sedap ni memang. Rasa. Ni cicah-cicah dengan ni. Cicah dengan sos. Ni sos Thai. Memang best. Ramai orang memang suka sebab daging dia lembut, betul tak? Best tak? Memang lembut. Roti pun lembut. Daging pun lembut. Memang best. You all can try. Ini kamu nak ngabur kawak ya. Puak ni senam ni kau tak bunyi. Kau makan. Kedai ayam Puan Anta ni akan pergi mana-mana tiup. Tetapi yang paling istimewa hanya kedai yang terpilih lepas ni je. Jadi bila anda buka saja Puan Anta, baik melalui Facebook, baik melalui YouTube dan juga melalui TikTok, anda tahu kedai yang terbaik di Malaysia di mana. Di arah Marat ini saja. Mia Pizza saja berhak memegang sijil anugerah kedai makanan terbaik Malaysia. Dah. Tiap Mia Pizza ni ada 2 view. Tadi yang kita makan tadi tu, view untuk tanya jalan besar. Sekarang ni kita view dekat Nasir. Mia Pizza Marat, pilihan kita. Bila lapar dia yang utama. Ingat pizza, ingat Mia Pizza. Jangan lupa order. Sedap. Rasa